Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Manchester United seri lagi. Selepas tercicir mata seri dengan pasukan Wolverhampton sebelum ini, Manchester United meneruskan rekod seri mereka kali ini berdepan pasukan Leeds United pula di tempat lawan dengan keputusan 1-1. Kedua pasukan bermula dengan agak perlahan dan keputusan kekal tanpa jaringan pada separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Brendan Aronson memanfaatkan kelekaan dan kesilapan pertahanan Manchester United dengan berjaya mengalahkan Sam Lammers buat kali pertama pada minit ke-62 untuk meletakkan Leeds United di depan 1-0. Tersentak dengan gol tersebut, Manchester United membuat beberapa serangan bertali arus dan berjaya menyamakan kedudukan 3 minit kemudian melalui gerakan dan penyudahan bijak Matheus Cunha. Kedua pasukan terus buntu bagi mencari gol kemenangan dan keputusan kekal sehingga tamat perlawanan. Hasil seri ini menunjukkan Manchester United hanya memenangi 1 perlawanan dalam 5 perlawanan terakhir mereka dan kekal di tangga ke-6 Liga. Manakala Leeds United pula berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah kepada 7 perlawanan berturut-turut. Liverpool kempunan 3 mata di Craven Cottage. Liverpool terpaksa berpuas hati apabila sekadar seri 2-2 dengan pasukan Fulham selepas hampir-hampir memastikan kemenangan di saat akhir perlawanan. Bermain di tempat sendiri, Fulham menunjukkan dominasi mereka ke atas Liverpool dan berjaya mendahului 1-0 dalam perlawanan ini. Lebih menarik lagi, bekas pemain Liverpool sendiri iaitu Harry Wilson yang menjadikan gol ke atas bekas pasukannya itu pada separuh masa pertama. Bersambung separuh masa kedua, Liverpool menggadaikan asakan dan berjaya menjadikan gol penyamaan melalui Florian Wirtz pada minit ke-57. Ketika perlawanan seakan-akan tamat dengan keputusan 1-1, Cody Gakpo muncul wira pasukan Liverpool apabila berjaya menjadikan gol kemenangan pada minit ke-94. Namun Harrison Reed muncul pemusnah harapan 3 mata Liverpool selepas melakukan rebatan kencang daripada luar kotak penalti untuk memastikan kedudukan menjadi 2-2 sebelum tamat perlawanan. Liverpool akan berdepan ujian berat selepas ini apabila akan bertemu pendahulu liga iaitu pasukan Arsenal di Stadium Emirates, manakala Fulham akan menerima kunjungan Chelsea pada pagi Khamis nanti. Manchester City buang peluang di Etihad. Manchester City sekali lagi membuang peluang bagi merapatkan jurang dengan pendahulu liga iaitu pasukan Arsenal apabila sekadar seri 1-1 dengan pasukan Chelsea dalam perlawanan pada awal pagi tadi. Manchester City dilihat tiada masalah untuk menguasai perlawanan namun ketumpulan penyudahan membuatkan mereka gagal untuk menjadikan gol lebih awal. Tijani Reinders berjaya meletakkan City dengan gol cantik yang dijarikannya pada minit ke-42 memastikan City mendahului sebelum tamat babak pertama. Chelsea yang sekali sekala membuat serangan pantas ke atas pasukan City tampak berbahaya, tetapi kebanyakan percubaan mereka digagalkan oleh Gianluigi Donnarumma. Ketika perlawanan seakan-akan memihak kepada pasukan tuan rumah, Enzo Fernandez muncul wira pasukan Chelsea dengan gol yang dijarikannya pada penghujung perlawanan, memastikan mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Manchester City kini ketinggalan 6 mata di belakang pasukan Arsenal, sedangkan Chelsea kekal di tangga ke-5 Liga. Gonzalo Garcia wira Real Madrid. Meskipun bermain tanpa kelibat Kylian Mbappe, pasukan Real Madrid berjaya mengalahkan pasukan Real Betis dengan keputusan besar 5-1 di Santiago Bernabeu. Menjadi watak utama dalam perlawanan ini adalah Gonzalo Garcia yang menjadikan hat-trick bagi memastikan kemenangan pasukan tuan rumah. Gonzalo Garcia berjaya meletakkan Real Madrid di depan 1-0 pada minit ke-20. Real Madrid terpaksa menanti sehingga minit ke-50 untuk selesa di depan dengan jaringan 2-0. Raul Asensio melebarkan jurang kepada 3-0 dengan golnya pada minit ke-56. Real Betis sempat menjadikan 1 gol melalui penyerang tajam mereka, Juan Hernandez, pada minit ke-66. Namun gol tersebut gagal menghentikan amukan skuad Los Blancos apabila mereka menambah lagi 2 gol dalam 10 minit terakhir perlawanan melalui Gonzalo Garcia yang melengkapkan hat-tricknya dan juga gol Fran Garcia pada penghujung perlawanan. Real Madrid kini berada di tempat kedua liga, 4 mata di belakang pendahulu iaitu pasukan Barcelona. Kamerun dan Morocco tepati ramalan.
Pasukan Cameroon menepati ramalan ramai selepas berjaya menewaskan pasukan Afrika Selatan dengan keputusan 2-1. Meskipun gagal mendominasi perlawanan, Cameroon lebih bernasib baik apabila berjaya menjaringkan gol terlebih dahulu melalui Chamedu pada minit ke-34. Bersambung babak kedua, penyerang muda daripada Leverkusen, Christian Kofane, berjaya melebarkan jurang dengan golnya pada minit ke-47 sekaligus memastikan penguasaan Cameroon dalam perlawanan ini. Afrika Selatan sempat menjaringkan gol Sagwati pada penghujung perlawanan, namun gol tersebut gagal menaikkan moral pasukan untuk sekurang-kurangnya menjaringkan gol penyamaan. Dalam satu lagi siri perlawanan, Morocco berjaya mengalahkan Tanzania dengan keputusan tipis dan melangkah ke suku akhir. Bersambung pada malam ini, Mesir akan berdepan pasukan Benin pada jam 12 malam sebelum Nigeria berdepan pasukan Mozambik yang dijadualkan pada jam 3 pagi esok. Bintang muda Bayern mahu ke Real Madrid. Pemain muda pasukan Bayern Munich iaitu Lennart Karl secara terang mengatakan bahawa impiannya adalah untuk bermain di pasukan Real Madrid pada suatu hari nanti. Bintang muda yang baru berusia 17 tahun itu mencuri tumpuan meskipun baru melakukan debut pada musim ini. Namun Bayern juga dikatakan bersedia untuk mempertahankan pemain tersebut sekiranya ada minat daripada gegasi Sepanyol tersebut. Amorim beri bayangan tinggalkan Manchester United. Pengurus pasukan Manchester United iaitu Ruben Amorim telah menggambarkan dan dia tidak akan memperbaharui kontraknya yang masih berbaki 18 bulan lagi. Dia juga menegaskan yang dia bukan sahaja bertugas sebagai jurulatih tetapi menekankan bahawa dia adalah pengurus pasukan dan baginya seluruh pasukan mesti menghadapi tekanan dan kritikan dengan baik. Amorim juga menambah dia akan menghabiskan tugasnya selama 18 bulan ini dan dia tidak akan berhenti. Inter Milan mahukan Joao Cancelo. Inter Milan sedang kehilangan Denzel Dumfries yang mengalami kecederaan selama 2 bulan dan bagi Presiden Inter Milan, Marotta, dia melihat Joao Cancelo sebagai pilihan terbaik buat masa ini. Namun masalah yang perlu diselesaikan ketika ini adalah gajinya yang terlalu tinggi bagi Inter. Liam Rosenior sah pengurus baru Chelsea. Ketika berita ini dirakam, Liam Rosenior sudah pun sampai di bumi London bagi melengkapkan dokumen untuk menyelesaikan perpindahannya daripada pasukan Strasbourg. Rosenior akan menjadi pengurus baru pasukan Chelsea bagi menggantikan Enzo Maresca. Bayern Munich yakin kekalkan Upamecano. Bayern Munich masih lagi tidak melengkapkan perjanjian baru bersama Upamecano. Namun menurut beberapa sumber, perbincangan kini sudah pun berada di fasa seterusnya. Mereka menjangkakan dia akan menandatangani kontrak baru dalam masa yang terdekat. Manchester United fokus dapatkan Baleba. Kem Manchester United masih meletakkan pemain pasukan Brighton iaitu Carlos Baleba sebagai pemain sasaran utama pada musim panas ini. Namun mereka masih lagi tidak melakukan apa-apa gerakan bagi mendapatkan pemain tersebut. Federico Valverde akan kekal di Real Madrid tetapi dengan syarat. Pemain bintang pasukan Real Madrid iaitu Federico Valverde telah memberitahu yang dia sudi untuk kekal dengan syarat Real Madrid perlu mendapatkan pertahanan kanan yang baru. Hal ini adalah untuk mengelakkan dia bermain di posisi tersebut. Real Madrid sebenarnya mempunyai 2 pemain yang boleh bermain di posisi tersebut. Mereka adalah Trent Alexander-Arnold dan Dani Carvajal. Tetapi kedua-duanya sering bergelut dengan masalah kecederaan. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.